Alhamdulillah, sekarang ni saya berada dekat hentian Seremban tapi disusul keluar lah, disusul keluar hentian Seremban. Apa ni kat tepi jalan maklumlah. Kat dalam tu lewat-lewat pagi macam ni, kat dalam memang penuh lah kan. Jadi kita pergi kat luar je lah. Itu pun nasib baik ada ruang Kalau tidak, tak tahu cakap apa lah. Terpaksa teruskan perjalanan sampai jumpa ruang. Selain tu alhamdulillah juga abang rapi kita dia buat masak-masak sikit masak Maggi. Okey lah tu boleh lah buat lapis-lapis perut. Alhamdulillah rezeki. Nak pergi ke arena sana agak jauh lah jauh, sangat-sangat jauh. Jadi kita makan Maggi je kat sini. Alright. Mana dia? Dia tengah cari perancah tengah cari perancah bawang apa semua ni, lagi dia bawa keluar lagi. Mantap abang rapi. Steady teruk abang rapi kita ni. Kalau dia tak bawa Maggi mati ke bulu je kat sini. Alright, kita tunggu masak, lepas tu kita makan. Woohoo! Malam kedua bersama dengan muatan transformer ni. Sekarang malam kedua ni saya telah pun sampai ke hentian rehat Macap. Dan alhamdulillah ada ruang untuk saya parking, untuk berhenti rehat. Baik, seperti saya sedang memasuki kotak parking. Tu loader sebelah sana tu. Tengok, takut terlibat kan. Perjalanan hari yang ketiga. Kita dah sampai ke tol Kulai Dah sampai tol Kulai. Kita parking depan tol ni. Lagi tengok side. Nak tengok jalan jap. Kita dah berhenti, kena masuk kanan. Kita tengok jalan ke side dulu. Mana Muti? Okay ke? Okay. Okey, jom. Mas sikit. Alamak. Okey, caci masuk kanan caci je. Allahuakbar. Jalan ni agak sibuk Dia jalan mengalir ke mana? YGL Data Center. Dia ke? Mungkin. Din, senyum sikit Din. Dia punah. Ni terowong ni agak rendah. Berapa ni? 5.0 boleh lepas Tapi agak seram Takut. Dua terowong. Ya Dua boleh lepas. Dua lepas Pompong lepas. Pasti ke? Dah barang dah selalu lah. Oh, dah selalu lah. Mana aku tahu, aku baru lagi. Peng. Wih, alamak. Dah kenapa pula ni? Aduh, terbalik. Macam mana boleh terbalik? Ya Allah. Ada lagi orang sana. Ada orang? Ya ke? Bawa pokok sawit tu. Berhenti lah. Tak berhenti dia tanya. Dah ada apa-apa ke? Hari yang keempat, di mana hari kami akan masuk ke dalam site.
Okey, baik, alhamdulillah saya dan Cik Murti dah bersama sampai ke pekarangan site ni dalam YTL data center ni. Jadi kita parking dulu kat sini. Site nya belah sana kan, belah depan sana kan. Jadi kita tunggulah sebab apa tim jacking tengah set up. Diorang tengah set up barang-barang jacking, barang-barang pelit untuk jacking lah kan. Jadi kita tunggu dululah. Kita rehat dulu. Baik, jumpa lagi. Hari yang ke-8 baru nak masuk ke dalam site, ke dalam PMU. Bila masuk ke dalam site, masuk secara mengundur. Okey, masuk site ke sana. Semoga dia memudahkan urusan awal datang. Okey, baik, alhamdulillah tugas saya untuk menghantar transformer ni pun selesai. Transformer telah pun di jacking ke dalam site ni. Tinggal lagi nak masuk ke tempat transformer lah. Tu kita akan setting trailer. Kita akan mula bergerak keluar balik ke sarang, iaitu store logong. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Punya brother Abang tu dia akan tinggal kat sini untuk teruskan kerja-kerja jacking. Baik. Dah belum?
Enjoy.